Kenapa perlu kita buat pre-purchase inspection ataupun checking kereta sebelum beli? Gang, kembali lagi dengan Trustmatic Automotive. Hari ni aku nak share berkenaan dengan kenapa perlu kita buat pre-purchase inspection ataupun checking kereta sebelum beli. Tak kisah recon, kereta second hand ataupun used car ke direct owner ke, tak kisah. Kenapa pentingnya buat checking sebelum beli supaya tak jadi kes macam ni. Kau tengok dekat belakang aku ni sebiji Mercedes W203. Customer cakap baru pakai dalam 3 minggu. Dia beli kereta second hand. Lepas tu dia cakap warning temperature naik dan dia bawa engine tu sampai mati lah. So kat sini kau dekat sikit aku tunjuk. Biasanya isu Continental engine cooler pecah, pattern coolant campur dengan minyak. Ni kau tengok apa dah jadi. Yang ni boleh katakan memang sebelum kita buat checking apa-apa pun berdasarkan pengalaman memang dia punya head gasket lah. Dia punya head gasket biasanya dah putus. Untuk korang yang dah pakai kereta Continental ni, aku nasihatkan ambil unlimited towing. Sebab apa? Kalau kereta Continental ni ataupun kereta Jepun ke, tak kisahlah. Kalau in case dia keluar warning coolant system, lebih baik kau berhenti tepi off engine dan towing supaya boleh jimatkan cost repair korang. Mungkin punca dia ada kebocoran dekat sistem coolant, tapi owner tak alert benda tu, dia still lagi bawa sampai enjin mati, dah kena head gasket. Untuk pengguna-pengguna kereta kat luar sana, korang kena ambil tahu berkenaan dengan kereta korang, macam mana kalau keluar warning tu, apa yang korang perlu buat supaya tak menjejaskan duit poket korang juga, dan juga boleh menjimatkan cost repair tu sendiri. Kalau dah jadi macam ni, dua option. Angkat head dulu, kita tengok dia punya head bengkok ke tak, boleh tukar gasket saja ke tak, ataupun kena tukar enjin lah biasanya. Tapi biasa kalau kes macam ni, kita akan suggest customer kita buka dulu untuk buat pemeriksaan. So sebab tu daripada first aku cakap penting buat checking sebelum beli supaya kita boleh dapat detect awal condition kereta tu macam mana, dan kita boleh advise customer kereta tu kalau customer beli apa part yang perlu dia ganti dulu sebelum jadi kes tu lagi besar lah. Sebenarnya untuk Continental ni boleh pakai, cuma cara penjagaan dia memang kena lebih detail berbanding kereta-kereta Jepun atau kereta Malaysia lah. So untuk korang yang nak beli kereta ataupun nak buat pre-purchase inspection, ataupun yang dah beli nak buat checking ataupun nak repair kereta korang, boleh datang ke Trustmatic Automotive section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Kalau korang ada apa-apa masalah, nak tanya ke, nak check harga ke dulu, boleh klik link di bio. Okay?